Biasanya kita memaknakan kitaran hidup ni, kalau kita ambil nisbah pada bulan, cuma ada 3 variasi saja. Masuk awal bulan, masuk pertengahan bulan, masuk akhir bulan. Lepas tu mari bulan lain pun variasi yang sama. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dia akan bertukar. Kalau kita nisbahkan pada tahun, sekarang ni kita berada di awal tahun, lepas pada ni nak masuk pertengahan tahun, lepas tu hujung tahun. Baik, bila kita mengingatkan kepada 3 variasi putaran dan kitaran kehidupan ni, paling koman, paling tidak dapat tidak, kalau umur kita panjang, maka kita akan melalui 5 kitaran sekurang-kurangnya. Bila kita sebut setiap kali datang bulan Ramadan, pasti kita punya harapan, kita punya impian untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai putaran dan kitaran. Biasanya kita memaknakan kitaran hidup ni, kalau kita ambil nisbah pada bulan, cuma ada 3 variasi saja. Masuk awal bulan, masuk pertengahan bulan, masuk akhir bulan. Lepas tu mari bulan lain pun variasi yang sama. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dia akan bertukar. Kalau kita nisbahkan pada tahun, sekarang ni kita berada di awal tahun, lepas pada ni nak masuk pertengahan tahun, lepas tu hujung tahun. Baik, bila kita mengingatkan kepada 3 variasi putaran dan kitaran kehidupan ni, paling koman, paling tidak dapat tidak, kalau umur kita panjang, maka kita akan melalui 5 kitaran sekurang-kurangnya. Kitaran yang pertama ialah sewaktu kita ni masih budak-budak, sewaktu kita ni masih di alam persekolahan, sewaktu kita ni masih di alam remaja. Apa yang kita cari, apa yang kita pulun pada kitaran yang pertama ni ialah ilmu pengetahuan. Sebab ni adalah alam persekolahan. Umur-umur macam ni kita berada di sekolah rendah, kita berada di sekolah menengah. Jauh sikit kita mula masuk maktab mungkin, kolej mungkin, universiti mungkin. Jadi pada kitaran yang pertama ni, kebanyakan hidup manusia hanya menumpukan pada konteks ilmu pengetahuan. Masa ni, zaman ni kita tahu, kita dah lalu, kita cari, kita pulun sungguh-sungguh. Sama ada kita belajar ilmu yang bersifat duniawi, ilmu akademik, ilmu tentang kemahiran dan sebagainya. Dan jangan dilupa kita juga pulun ilmu-ilmu yang bersifat agama, baik dari sudut akidah tauhidnya, baik dari sudut fiqh syariatnya, baik dari sudut tasawuf, akhlak, adab dan etikanya. Ini adalah kitaran yang pertama. Sampai satu masa kitaran ni akan berubah. Bila kita keluar daripada institusi-institusi tadi, kita dah berjaya di universiti, kita dah berjaya di kolej, kita dah berjaya di mana-mana tempat pengajian tinggi dan sebagainya. Kitaran yang kedua ialah tumpuan kita dalam cari duit. Perasan atau tidak, itulah yang kita lalu. Sebab kita nak guna segala ilmu yang kita duk pulun selama ni, kita nak guna pengalaman yang kita duk pulun selama ni, kita nak guna kemahiran yang kita duk pulun selama ni. Jadi kita akan terjun ke bidang yang kedua, ialah sumber pendapatan. Ada yang kerja dengan kerajaan, dan mungkin ada yang kerja dengan swasta. Ada yang memilih jalan kerja sendiri. Sama ada dia nak jadi businessman, meniaga tu, LM ni, buat tu, buat ni. Itu adalah sumber pendapatan. Yang penting kitaran kedua yang kita pulun apa dia? Cari duit, cari pendapatan. Melalui duit inilah kita nak menghasilkan harta. Melalui duit kita nak menghasilkan aset. Melalui duit kita nak beli rumah yang kita impikan, kereta yang kita nak, motor yang kita nak, benda tu, benda ni, macam-macam. Ni akan kita lalui dalam kitaran hidup yang kedua. Jadi sampai masa kita akan melalui kitaran hidup yang ketiga, iaitu kita tak berapa nak penting lagi tentang soal duit.
Sebab masa tu pun umur kita dah masuk 4 series maupun 5 series. Yang kita paling penting pada kitaran yang ketiga, kita mula tumpu pada kesihatan. Sebab apa kita tumpu pada kesihatan? Sebab pada kitaran yang kedua, macam-macam kerja kita buat nak menghasilkan sumber dan duit tadi. Kadang-kadang tak cukup dengan satu kerja hakiki. Kerja nombor 2 kita buat. Grab kita pulun, tu kita pulun, hak ni kita pulun. Kadang-kadang atas batang tubuh kita seorang 4 hingga 5 kerja kita buat. Tapi pada kitaran yang kedua tak apa. Kita masih muda masa tu. Kita masih sihat masa tu. Kita masih kuat masa tu. Kita masih bertenaga. Bila masuk pada putaran yang ketiga, umur dah 40, 50. Maksudnya masa tu apa yang kita ada? Bernafas pun macam saya lah ni. Speaker pun bunyi sosah, semput. Hak dulu tubuh kita slim, hak dulu 60, 70 kilo, lah ni 100, 120 kilo. Faham-faham lah. Hak dulu kencing manis tak berapa nak ada, hak ni terlebih manis. Hak dulu darah tak berapa nak naik, lah ni jadi tinggi. Hak dulu dua-dua buah pinggang elok, sebelah tak berapa nak elok. Macam-macam dah. Jadi kita dah kurang tahap kekuatan, kita dah kurang tahap kecergasan. Kita tak boleh dah nak berpanas macam dulu, nak cari kerja, nak cari duit. Aku sanggup, hujan pun tahan, panas pun tahan. Umur macam ni lagu mana? Tak berapa nak tahan dah. Kita akan mula berfikir pada kitaran yang ketiga ni, fikir pasal kesihatan kita. Bukan tak cari duit, tapi dia tak berapa dah. Sebab duk fikir macam-macam ni, duk hadap ni. Kemudian kita akan masuk pada pasal kitaran yang keempat, iaitu kita tak berasa penting mana dah nak cari duit. Kita tak berasa penting mana juga nak fikir pasal kesihatan walaupun penyakit macam-macam. Sebab biasanya kitaran yang keempat ni ahli-ahli keluarga. Yang saya maksudkan anak-anak kita mula keluar dan berhijrah. Mungkin dia keluar kerana sambung pelajaran. Mungkin dia keluar kerana dapat kerja baru. Mungkin dia keluar kerana berkahwin dengan pasangan masing-masing. Masa tu yang tinggal kita dengan siapa? Kita dengan isteri kita saja. Jadi kitaran yang keempat yang kita nak ialah kasih sayang. Walaupun kita tahu kita sakit, ada duit sikit-sikit, tapi kita nak kasih sayang. Masa tu kita ada berapa? 2 orang tu je. Anak hak ni dengan suami dia dah, anak hak ni dengan bini dia dah, hak ni dengan ada kerja dia. Kita duk Penang, hak ni duk Johor. Kita duk Penang, hak ni duk Selangor. Kita duk Penang, hak ni duk Kelantan. Kita nakkan perhatian dah waktu hujung-hujung. Tapi selama-lamanya kalau Allah bagi kesempatan, kita akan sampai pada kitaran yang terakhir. Hak ni di penghujung usia kita. Duit dah ada dah, walaupun tak berapa banyak. Sakit dah confirm ada, duk makan ubat. Perhatian pun dah ada, kadang-kadang dah dapat cucu, kembalilah mereka ke kampung, ke rumah. Tapi hak terakhir ni, apa yang kita paling penting? Amalan hak kita nak bawa bertemu dan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujung-hujung usia macam kita ni tak fikir sangat dah pasal duit. Hujung-hujung usia macam kita tak fikir sangat dah pasal kesihatan, pasal kasih sayang. Tapi kita mula berfikir, aku ni dengan nisbah orang tua kata, rumah kata pi, kubur kata mai. Kubur kata mai, rumah kata pi. Aku nak bawa apa? Itulah satu-satunya hak kita fikir dalam kitaran yang kelima, ialah amalan yang kita nak bawa balik berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.